Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Sumayyah Ashifah binti Muhammad Haizir melaporkan secara langsung di Dewan Nilam Sari SK Jalan Raja Muda. Hari ini merupakan hari yang bersejarah buat kita kerana berlakunya Majlis Peluncuran TVPSS dan barisan kru TVPSS yang sulung. Jom ikut saya temu bual insan-insan penting di sebalik tabir program ini. Bersama saya, Puan Gu Suryani binti Muhammad selaku Guru Besar SK Jalan Raja Muda. Assalamualaikum Cikgu dan salam Malaysia Madani. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya beberapa soalan? Okey. Bagaimanakah Cikgu melihat TVPSS ini dapat membantu murid aman dalam menempuh dunia digital masa kini? Okey, pada masa kini kita lihat pendigitalan ini amatlah merupakan satu dasar KPM jadi sangatlah bersesuaian bila kita dapat merealisasikan dasar yang telah dasar yang telah diperkenalkan itu. Jadi kita harap dengan adanya TVPSS ini pendigitalan sekolah dapat dilaksanakan dengan baik dan murid-murid akan lebih kreatif lah bila orang kata pendigitalan itu sendiri hanyalah di hujung jari saja. Maklumat dapat diakses dengan mudah. Okey, seterusnya saya juga nak tanya, apakah harapan utama Cikgu bila ada saluran TVPSS di sekolah kita? Okey, saya berharap murid-murid terutamanya kru TVPSS lebih kreatif dapat menyunting bahan, dapat menyebarkan maklumat dengan lebih mudah, lebih cepat. Terima kasih Cikgu.